Malam raya Mai Meriam, jom kita buat murtabak ayam. Mula-mula sekali korang tumiskan bawang. Lepas tu masukkan serbuk kari, ayam kisar dan juga kentang dan air. Korang masaklah inti murtabak ni sampai kentang tu lembut dan air tu mengering. By the way, kepada korang yang mencari dog gift untuk majlis korang boleh borong sabun dog gift awet bunga ni. Pada harga bermula serendah 59 sen sebiji, korang boleh dapatkan sabun-sabun ni dekat Shopee ni officials. Bila kentang tu dah lembut, korang boleh padamkan api dan korang campurkan inti murtabak tu dengan telur. Lepas tu korang masukkanlah inti tu dalam kulit popiah. Untuk tutup dan lekatkan korang punya kulit popiah, korang just gunakan air masak. Lepas tu korang bolehlah start untuk goreng korang punya murtabak ayam. Gorenglah korang punya murtabak tu sampai coklat. Selamat mencuba.